Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinomo Channel. Okey, kalau hampa tengok dalam episod hari ni, yang saya nak buat episod hari ni adalah bicara santai yang saya nak kongsi dengan hampa. Dalam episod hari ni saya tak buat tutorial, cuma saya nak kongsikan dua tips untuk hampa mantapkan performa motor dengan hampa lakukan dua maintenance yang wajib. Yang mana dua maintenance yang pertama adalah maintenance 3 serangkai yang perlu hampa buat. Yang keduanya maintenance 3 beradik yang sangat-sangat penting yang hampa perlu tahu bagaimana hampa nak buat maintenance yang saya katakan 3 beradik dan juga 3 serangkai ni. Apakah mileage yang hampa perlu refer untuk hampa tengok nak buat maintenance kepada kedua-dua benda ni. Okey, jom kita sama-sama tengok dalam episod kali ni. Okay, so untuk tips yang pertama yang saya nak kongsi dengan hampa dalam video hari ni bukan pasal enjin, bukan pasal exhaust dan bukan pasal yang lain. Hari ni kita nak kongsi pasal dua topik utama, iaitu yang pertama yang saya nak kongsi hari ni adalah pasal 3 beradik. Apa 3 beradik yang kita perlu buat maintenance? Ini dia. Ini adalah 3 beradik yang hampa tak boleh pisahkan mereka. Kalau hampa pisahkan, motor tak boleh jalan lah. Sama ada hang tak ada sproket belakang, hang tak boleh jalan motor. Tak ada sproket depan pun tak boleh. Tak ada rantai pun tak boleh. 3 beradik ni wajib ada pada motor kita untuk hampa dapat performance yang betul-betul tune. Sama ada hampa dah setting hampa punya motor dengan cantik, sprocket ratio last sekali lah hampa nak setting, hampa dah dapat sprocket ratio yang cantik, barulah hampa make sure kata hampa tukar ketiga-tiga beradik ni baru semua sekali. Jangan duk tukar rantai saja, sprocket saja. Saya tak mahu, kalau boleh jangan buat macam tu, sebab kalau hampa duk main tukar sprocket saja, rantai akan cepat rosak. Kalau hampa tukar rantai saja, sprocket ni dia lambat rosak, tapi dia akan efek kepada hampa punya rantai yang baru tadi, rugi. Sebab apa? Sprocket lama, rantai baru, dia akan rosakkan rantai ni dengan cepat. Jadi kalau untuk hampa yang baru pakai VF3i ni, saya punya saranan, sebab VF3i ni dia pakai rantai yang agak kurang kualiti lah. Jadi untuk hampa yang baru pakai, boleh pakai dulu, jangan lanyak sangat motor, sebab kalau dia putus rantai tu, dia kalau jatuh saja tak apa, takut dia putus, dia tibai rantai kulit enjin hampa, yang tu hampa boleh teriak lah, sebab dia cost dia mahal jugalah, ratus-ratus jugalah untuk hampa tukar kalau di kedai. Kalau hampa tukar sendiri lebih kurang dalam 100 lebih, 100 setengah tu hampa dah boleh tukar kulit enjin lah. Okay, jadi jangan tunggu sampai kulit enjin pecah baru nak menyelesai. Jadi hari ni saya nak kongsi siap-siap dengan hampa. Kalau lah hampa dah setting sprocket ratio hampa semua cantik, seboleh-bolehnya tukarlah 3 ni sekali. Sebab ketiga-tiga benda ni memang sangat penting untuk hampa buat maintenance. Macam yang saya akan tunjukkan dalam klip yang selepas ni lagi, saya akan tunjuk macam mana cara nak buat maintenance yang betul untuk minyakkan rantai dengan kaedah yang saya duk pakai selalulah. Saya tak mau nanti hampa kata kaedah ni tak betul, itu terpulang. Yang ni kaedah yang saya nak bagi kongsikan dengan hampa supaya hampa belajar teknik yang saya duk guna. Okay? So kalau untuk maintenance rantai ni, selalunya kalau hampa tengok rantai sprocket ni, yang selalu orang duk tukar adalah bahagian sprocket. Kecuali lah kalau contoh kita tak ada bajet, kita rasa sprocket dah belakang dah makan, kita boleh tukar dia dulu. Tetapi 2 kali tukar sprocket belakang, wajib dah tukar rantai dan juga wajib tukar sprocket depan. Kalau hampa masih lagi duk tukar 3 kali, rantai hampa tak tahan lama lah. Kalau pun hampa pakai O-ring, memang O-ring dia tahan lama sikit, tapi janganlah duk sayang ke duit sampai satu tahap kita bahayakan nyawa kita dan kita bahayakan motor kita. Sebaiknya kalau contoh nak buat maintenance rantai nak percekang, dia bergantung pada cara hampa naik dan juga bergantung pada kualiti rantai. Saya tak boleh nak beritahu tentang mileage sebab setiap orang berbeza-beza, kaedah bawa berbeza-beza dan juga berat rider berbeza-beza. Jadi kalau selalunya hampa tengok rantai kendor, hampa kena percekang dan juga hampa perlu minyakkan dia lah. Sebaiknya hampa minyakkanlah rantai ni apabila tengok dalam seminggu atau 2 minggu sekali, tolong minyakkan rantai, sebab kita naik waktu hujan, kita naik waktu panas, rantai dia akan cepat karat. Sebab apa? Sprocket kita duk makan, dia akan habuk besi akan melekat pada rantai akan cepat rosak lah kalau hampa tak buat pembersihan dan juga hampa tak minyakkan rantai. Sama ada hampa nak pakai spray ataupun nak pakai minyak, terpulang. Tapi dalam video kali ni saya nak tunjuk macam mana penggunaan minyak. Okey, yang seterusnya kalau hampa duk nak tukar hampa punya sprocket, ramai yang duk tanya berapa ribu kilometer sebenarnya nak tukar ni. Boleh, kalau hampa nak tukar setiap 1000 kilometer pun boleh kalau duit banyak lah. Tapi kalau sebaik-baiknya, kita yang selalu saya duk tunjuk kat hampa untuk rantai yang saya pakai 415 ni, lebih kurang 15,000 km. Kalau hampa pakai rantai O-ring yang jenis 428, saya rasa anggaran saya lebih kurang dalam 20,000 km, baru hampa kena tukar sekali satu set. Okay, jadi kalau untuk maintenance biasa mungkin dalam 10,000 hampa dah tengok sprocket problem, hampa kena tukar sprocket. Untuk 20,000 wajib tukar 3. Ini saya punya saranan. Kalau hampa rasa hampa nak buat maintenance dengan cantik untuk motor, hampa boleh consider. Sebab kalau boleh, saya punya style saya suka tukar 3 sekali supaya tak pening kepala. Satgi
fikir yang ni dah lah berapa lama pakai, hak ni berapa lama pakai, yang ni berapa lama pakai. Paling teruk adalah sproket depan lah, sebab hampa jarang tengok dia duduk dalam cover tu. Jadi kalau dia makan sekalipun, hampa tak perasan. Jadi kalau sebaiknya macam saya kata, dah sampai cukup mileage 20,000 ataupun 15,000 bergantung pada saiz rantai, hampa tukarlah 3-3 sekali. Sebab bajet dia pun taklah besar mana. Sebab kalau contoh rantai ni yang mahal sikit, kalau hampa beli pasang sendiri, rantai ni lebih kurang dalam, kalau yang berkualiti tinggi sikit, lebih kurang dalam RM80, RM70 macam tu. Tapi kalau hampa nak beli satu set, lebih kurang anggaran RM100 lah. Sebab sproket ni tak mahal, takkan lebih pada RM20. Yang ni pun takkan lebih pada RM10. Jadi total yang ni saja 30, hampa ambil kata yang ni 70, dia jadi lebih kurang dalam RM100 untuk complete set. Jenama ikut suka hampa, tapi yang selalunya orang sarankan, pilihlah daripada jenama pengeluar rantai, contohnya RKM ataupun hampa nak beli Triple S dan sebagainya. Yang tu hampa boleh nilai sendiri dari segi kemampuan dan juga dari segi material yang hampa nak guna. Untuk kali ni saya tak ada promote mana-mana brand. Yang penting hari ni saya nak tunjuk kat hampa adalah maintenance 3 beradik yang hampa kena buat untuk motor hampa. Yang pertama ni adalah tentang 3 beradik yang saya tunjuk ni, sproket dan juga rantai. Wajib hampa buat maintenance dengan betul. Jangan ikut suka tukar, sebab apa, bila hampa salah tukar, memang dia akan kacau habis lah. Dari segi performance pun, prestasi tak apa nak cantik, bunyi rantai cepat, dan juga hampa punya rantai akan cepat putus. Okey, jadi lakukan proses ni dengan betul. Jom kita tengok macam mana saya nak tunjuk ke hampa proses untuk saya minyakkan rantai ni dengan kaedah yang saya duk guna selalu. Proses untuk hampa lakukan maintenance ni, kalau hampa tengok kat depan saya ni, simple saja. Kalau hampa tengok di rumah hampa mungkin ada minyak lebihan, minyak kereta ataupun minyak motor yang hampa guna, hampa boleh simpan sebenarnya macam ni, ataupun hampa boleh guna minyak mesin, ataupun hampa boleh guna sebarang minyak pelincir yang digunakan untuk dalam enjin. Sebab apa, minyak kalau sebolehnya kalau hampa nak guna, hampa guna minyak yang masih baru dan jangan guna minyak yang telah digunakan. Sebab apa, minyak yang telah digunakan tu dia ada habuk besi sebenarnya dalam minyak tadi, yang dah kalau hampa tengok kotoran tu dia akan bercampur dengan sabuk besi. Kalau hampa guna balik kat rantai, dia akan mengakibatkan rantai kita jadi masalah. Jadi kalau boleh, gunakanlah minyak yang masih baru. Sebab apa, kalau hampa tengok dalam enjin sekalipun kita gunakan minyak ni untuk menjaga enjin, apatah lagi kalau kita gunakan pada besi di bahagian luar ni, tak ada masalah. Sebabnya kalau hampa tengok, yang penting minyak tadi minyak yang bersih. Sebab tu kalau kita tengok ada yang gunakan minyak mesin, ada yang gunakan minyak motor. Cuma dalam episod kali ni saya nak tunjuk bagaimana kaedah kita nak gunakan minyak ni supaya dia punya proses kita minyakkan kita punya rantai tadi berlaku dengan betul. Kalau lah hampa ada teknik yang lain, hampa nak gunakan spray boleh, cuma spray tu dia mahal sikit dan kaedah juga perlu betul. Cuma untuk episod kali ni saya nak tunjuk bagaimana kita nak gunakan minyak enjin, okey, minyak 40, okey, minyak motor kita ni jangan pakai minyak cuti pula lah, minyak 40 yang masih baru ni kita nak minyakkan pada kita punya rantai. Jom kita tengok. Okay, so untuk proses hampa minyakkan rantai ni, untuk kali ni yang saya nak kongsi dengan hampa, saya tak mau kongsi yang spray dan sebagainya. Sebab kongsi spray ni dia ada brand, nanti mungkin orang akan claim brand dia, saya promote dan sebagainya, saya tak mau lah. Okay, jadi untuk kali ni saya nak tunjukkan kita gunakan minyak enjin ni. Kalau hampa tengok minyak 40 yang saya guna, minyak baru. Okay, cuma kaedah macam mana kita nak guna tu yang saya nak tunjuk dalam episod kali ni mengikut cara saya. Kebanyakan yang saya tengok orang buat, mereka akan letak minyak di sini. Okey, nampak dia akan letak minyak di sini. Bagi contoh, dia letak macam tu, dia akan pusing tayar. Okey, kalau hampa tengok dia akan kena pada satu bahagian, sebahagian lagi tak kena. Dan juga kalau hampa tengok dari segi dia punya minyak tadi, dia akan meleleh dan dia akan bila tayar pusing nanti dia akan habis penuh berlepat ke atas bahagian dia punya cover, dan juga dia akan kena rim, dan paling worst sekali adalah dia akan kena tayar. Tayar boleh jadi licin kalau hampa pakai minyak lah. Okey, jadi untuk teknik yang saya nak tunjukkan kat hampa, macam mana selalunya saya buat supaya kita punya bahagian atas ni tak berminyak dan juga bahagian kita punya swing arm ni tak terkena minyak rantai. Cara yang kita nak guna adalah kita gunakan sponge. Okey, kalau hampa tengok ni sponge yang saya selalu guna. Okey, bila kita nak gunakan sponge ni, kalau saya tunjuk dulu kaedah yang contoh asas kenapa saya katakan guna sponge tu lebih baik. Kalau hampa tengok dari segi kita titiskan minyak, okey, pada bahagian tangan saya ni, dia akan duduk pada bahagian sini saja, dan bahagian sebelah sini tak kena, dan bahagian sebelah sini tak akan kena. Jadi kita perlukan banyak minyak, yang mana minyak nanti dia akan jadi bersalut dan terlalu banyak, okey, untuk penuhi semua bahagian. Jadi teknik yang saya nak tunjukkan pada hampa hari ni adalah kita perlu letakkan minyak ni, okey, pada atas kita punya sponge, sama ada nak letak pada bahagian yang sebelah sana atau sebelah sini. Okey, jadi kalau hampa tengok minyak dah ada di sini. Contoh, bila kita letakkan di sini, kita boleh ratakan, nampak? Jadi minyak tadi taklah terlalu berlepat dan tak meleleh merata, dia akan duduk
di atas permukaan tangan kita dengan sangat baik. Jadi minyak ni kita nak kalau boleh dia kena semua surface yang ada pada bahagian yang kita nak minyakkan tadi. Contoh pada bahagian rantai pun sama, kita letakkan minyak di sini. Kalau hampa tengok dia akan duduk pada sponge, okey, dan kita hanya pusing tayar kita. Okey, kalau hampa tengok bila kita dah pusing, ke semua bahagian kiri dan kanan kena, bahagian dalam ni pun dia kena. Jadi yang kita nak minyak ni adalah bahagian rantai, keseluruhan rantai. Okey, sama ada bahagian sebelah kanan ni macam o-ring yang saya pakai ni, sebelah kanan saya nak bagi kena, sebelah kiri saya nak bagi kena. Kalau saya titik minyak macam tadi, mungkin sebelah kanan kena, kiri tak kena. Sebab itulah rantai kita akan mudah rosak. Sebab belah sini tak terkena minyak, sebelah saja yang terkena minyak. Jadi kalau hampa gunakan sponge macam ni, bila kita pusing, satu kebaikan dia, keseluruhan bahagian kena, yang pertama. Yang keduanya, dari segi hampa punya minyak yang ada pada rantai ni tak terlalu banyak dan dia tak akan merecik pergi merata. Sama ada bahagian mai kat bahagian swing arm ke, bahagian cover ke, bahagian rantai memang tak akan ada. Jadi inilah kelebihan kalau hampa gunakan sponge macam ni. Hampa pusing dia boleh lebih smooth dan hampa boleh tak belah kiri, tak belah kanan, dan juga hampa boleh minyakkan kat sebelah dalam juga. Kalau hampa tengok sini, okey, hampa boleh minyakkan kat sebelah dalam. Berbanding kalau contoh dengan cara hampa gunakan cara nak titih saja tadi, macam contoh saya tunjuk sekali lagi, hampa titik macam ni, confirm dia akan kena satu side saja. Kalau hampa titik di bawah ni, confirm dia akan jatuh ke lantai. Jadi kalau penggunaan terbaik yang sebaiknya kalau hampa nak gunalah sponge macam ni untuk minyakkan rantai. Pada masa yang sama juga kalau hampa tengok kat sini, boleh juga kita cuci sebenarnya rantai kita. Okey, hampa gosok macam ni. Jadi lebih baik sebab kita nak hilangkan batu-batu yang mungkin ada terselit di celah-celah kita punya rantai dan juga habuk-habuk besi yang mungkin ada. Penggunaan sponge ni insya-Allah adalah yang paling terbaik setakat ni yang saya gunakan untuk kaedah meminyakkan rantai kita. Okay, so tadi kita dah tengok yang macam mana kita nak buat maintenance tiga beradik. Hari ni yang kedua yang saya nak kongsi dengan hampa, tips yang kedua ni adalah 3 serangkai punya maintenance. 3 serangkai punya maintenance ni apa? Jom kita tengok depan saya ni. Okay, kat depan saya ni dia ada 2 barang yang saya ada kat depan ni. Yang satu lagi tak ada kat sini, patut dia ada 3, iaitu satu lagi adalah fuel filter, yang kedua ni adalah air filter, yang ini adalah kita punya spark plug. Pasal apa saya panggil depa ni 3 serangkai? Dia punya benda ni dia macam manusia juga. Orang ada penyakit kencing manis, darah tinggi dengan jantung. Motor kita pun dia sama. Kalau hampa tak ada 3 barang ni, hampa tak buat maintenance sekali, memang motor hampa tak akan dapat performance yang cantik. Okey, sebab apa saya kata macam tu? Mai dengar saya nak hujah kat sini. Okey, motor kita ni kalau hampa tengok dari segi peranan utama dia untuk hidupkan motor, betul kita perlukan bateri, kita perlukan minyak, kita perlukan tayar. Tapi kalau tak ada 3 barang asas yang kat depan saya ni, memang motor takkan boleh perform dengan cantik. Contoh dia, okey, bermula dengan air filter. Hampa perlu pastikan air filter ni sentiasa dalam keadaan yang bersih. Contoh dia, kalau hampa nak buat maintenance, sebaiknya kalau saya punya saranan, lakukan 3 sekali maintenance serentak. Sebab 3 serangkai ni dia macam 3 beradik tadi. 3 serangkai kalau hampa tukar salah satu, contoh hampa tukar air filter saja, spark plug hampa tak tukar, fuel filter hampa tak tukar, hampa defeat the purpose untuk buat maintenance yang betul kat motor. Sebab apa saya kata macam tu? Okey, dalam motor kita, dia perlukan udara, dia perlukan minyak iaitu fuel, dan dia juga perlukan api. Jadi ketiga-tiga benda ni dia akan main. Yang pertama daripada angin, dia main daripada air filter. Yang keduanya dia perlukan fuel filter, okey, untuk tapih minyak kita, okey, supaya minyak kita masuk cantik ke dalam kita punya total body. Yang ketiganya adalah kita punya api, okey. Api ni dia akan terhasil daripada kita punya spark plug. Kalaulah contoh kita tukar pakai kita punya air filter yang baru, dia masuk angin cantik, tapi kita punya fuel filter kita tersumbat, minyak tak boleh support. Jadi AFR, kita punya air fuel ratio kita akan jadi tak cantik. Kalaulah dua-dua ni cantik, hampa dah tukar air filter, angin masuk lawas, hampa punya fuel filter pun cantik, tiba-tiba hampa punya api spark plug hampa cerai. Tak guna ada angin yang cantik dengan minyak yang cukup, tapi api kita tak cukup padu. Jadi dia punya sistem pembakaran dalam enjin tak akan berjalan dengan baik. Jadi tiga serangkai ni memang penting. Dia macam kencing manis, darah tinggi, jantung saya beritahu tadi. Kalau contohlah kita punya hidung kita, okey, ataupun kita punya bahagian sedutan angin nak masuk ke dalam kita punya badan tak apa cantik, kita akan rasa macam kurang sempurna pernafasan. Yang keduanya, kalau contoh kita tak dapat darah saluran dengan baik, ataupun ayak tak masuk dalam badan dengan baik, iaitu penggunaan kita punya filter fuel tadi,
minyak masuk tak berapa cun, dia dah ada blockage. Maksudnya daripada tangki nak masuk ke dalam fuel pump kita, nak supply kepada kita punya throttle body kita, dia tak boleh nak bagi contribute minyak yang cantik, dia takkan boleh perform. Dan yang ketiga, kalau contoh hampa punya api pada hampa punya spark plug ni dah cerai, dia tak boleh nak orang kata apa, supply api yang cukup, spark yang cukup pada kelajuan yang tinggi, tak guna hampa buat maintenance satu-satu. Jadi untuk saya, kalau sebaiknya hampa nak buat maintenance, hampa tukar lah. Jangan sayang duit. Sebab apa? Kalau contoh kita sayang duit, motor kita kadang-kadang dia cepat meragam. Sebab apa? Tukar satu padu, yang satu lagi mula buat perangai. Yang tukar yang ni, hak ni pula mula buat perangai. Sebab apa? Kita tukar, dia tak kena gaya. Apabila kita tukar tiga-tiga sekali. Sebab tu kalau hampa tengok saya tunjuk kat hampa hari tu, saya dah cerita dah maksimum sesuatu benda yang kat motor saya ni, saya tunjuk dah kat hampa maksimum untuk fuel filter, air filter dan juga spark plug lebih kurang 25,000 km. Saya dah tunjuk dah. Kalau hampa nak tukar sebelum tu, lebih baik. Contoh hampa ada modal lebih, nak tukar setiap 10,000 km lagi cun. Kalau hampa nak tukar 15,000 km pun boleh. Kalau hampa nak tukar 20,000 km pun boleh. Tetapi jangan lebih pada 25,000 km, sebab pada masa tu dia punya tiga-tiga barang ni dah kurang cantik. Motor hampa dah akan mula rasa nak semput. Motor punya performance dia jadi kurang prestasi dan sebagainya. Sebab apa? Ketiga-tiga barang ni dia tak boleh nak support sama sendiri. Sebab angin tak masuk tak cantik, minyak masuk cantik. Minyak masuk tak cantik, angin masuk cantik. Jadi dia tak boleh nak support each other. Jadi tiga-tiga barang ni, sebab itulah adanya sistem yang dipanggil air fuel ratio tadi. Angin, minyak dan juga api ni dia memang memainkan peranan yang penting untuk motor kita. Nampak barang macam biasa, tapi dia punya fungsi sangat-sangat penting. Jadi buatlah maintenance 3 serangkai ni. Kalau boleh buat dengan betul, dan juga buatlah 3-3 sekali kalau boleh. Tukar, jangan sayang sangat. Sebab apa? Nak performance bagi nak rock, tukar barang lain, barang yang patut nak kita consider, kita tak consider untuk kita buat maintenance. Jadi 3-3 barang yang patut ada kat depan saya hari ni, iaitu satu tak ada, iaitu fuel filter ni. Kalau boleh setiap 20,000 ataupun ke bawah, ataupun 25,000 ke bawah. 25,000 tu dah kan maksimum lah. 15,000 ke 20,000 tolonglah tukar 3-3 barang ni. Okey, cuma yang kalau fuel filter ni bergantung pada jenis fuel filter. Kalau dia jenis yang boleh basuh, hampa boleh basuh. Tapi untuk fuel filter dan juga hampa punya spark plug memang tak boleh. Dua-dua ni memang kena tukar baru. Yang ni saja yang boleh buat maintenance. Kalau yang ni pun hampa tukar baru pun padu. Yang ni lah Shopee pun tak mahal, 20 lebih saja. Fuel filter pun lebih kurang. Kalau dalam ketiga-tiga ni tak sampai 100 pun kalau hampa nak buat maintenance. Okey, jadi motor pun result dia insya-Allah saya boleh jamin dia akan lebih cantik untuk motor hampa dari segi prestasi. Selain daripada tu, memang tak nafilah kalau dalaman enjin, kalau hampa perlu buat major maintenance, hampa perlu buka dan hampa perlu buat servicing, hampa boleh buat. Tetapi untuk kali ni yang saya nak kongsi, tadi saya dah kongsi pasal 3 beradik, dan yang ni saya kongsi pasal 3 serangkai untuk motor. InsyaAllah ini adalah antara 2 maintenance yang paling penting yang hampa perlu buat. Okey, Alhamdulillah sampai sini dulu perkongsian saya kali ini tentang 2 maintenance penting untuk motor kita yang perlu kita buat. Yang pertama tadi yang saya tunjuk adalah 3 beradik. Yang kedua ni 3 serangkai. Dari segi performance untuk bawa motor, dan juga dari segi performance untuk menghidupkan enjin ni, supaya enjin ni prestasi dia lebih baik. Okey, jadi kalau hampa tengok, hampa buatlah ikut macam mana yang saya sarankan, ataupun hampa mungkin ada kaedah lain yang lebih baik daripada apa yang saya beritahu. Yang saya cerita ni bukanlah performance untuk lawan motor yang modified dan sebagainya. Ini hanyalah basics untuk maintenance. Tak kira lah hampa motor hampa masih standard ataupun motor hampa yang dah modi. Kalau motor yang modi memang lagi kerak hampa kena buat. Tapi kalau untuk motor standard, ikutlah macam yang saya beritahu tadi. InsyaAllah performance hampa nak cruise atas highway, hampa nak lanyak atas highway pun hampa tak takut. Dan insyaAllah motor hampa akan tahan lama, enjin hampa pun akan smooth insyaAllah. Jadi sampai sini dulu perkongsian saya kali ini. Hampa saya akan dapat bagi support sikit untuk video kali ini, supaya saya dapat kongsikan video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk hampa dalam video akan datang. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya dalam Dinowo Channel. Assalamualaikum.